suruh ambil ni? Ha? Siapa suruh ambil? Ada buat benda dia pisang ni? Dia ni suka je ambil. Kamu apa gang kamu apa? Dah pisang orang ni. Dia ambil ni. Ha? Kau tahu tak tanah siapa? Dia buat lah. Kita baru buat Eh. kuih saja mah. Kau dia pasal ni. Habis. Tanah orang. Ha? Habis dah pisang ambil ni. Siapa suruh kau ambil ni? Ha? Aku tak puas hati. Siapa suruh ambil? Siapa suruh ambil? Siapa suruh ambil? Ha? Jaga-jaga sikit tu. Siapa suruh ambil? Jaga-jaga sikit tu. Dia pegang pagar tu. Kau buang pakai. Cari hanya perah. Cari ah. Kau orang mana ni? Ha? Kau orang mana ni? Siapa suruh kau ambil? Kau orang mana? Aku tanya kau. Ha? Kau orang mana? Kita. Ha? Naik malu. Ya, aku topok muka ni kan. Dia ni tak pandai cakap bahasa ni. Tu Melayu ni. Balik, balik! Balik! Belah! Kau belah. Cari. Naik. Kau lah tak faham bahasa Melayu. Cakap Melayu tak pandai langsung. Lepas tu masuk tanah orang kau. Ha? Apa kena kau orang ni? Kau orang mana ni? Susah betul cakap kau tak faham bahasa ni. Ada ni kan. Kau belah. Dia ni daripada tadi bagi syarat-syarat memang tak tahu bercakap bahasa ni langsung ni. Suka-suka hati cuba tanah orang apa? Kau belah. Suka-suka je ni. Belah. 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 Oi. Dah lah cakap Dia ni tak bahasa main pakai ambil barang-barang orang. Cakap Melayu tak pandai. Itulah cakap Melayu tak pandai langsung. Lepas tu masuk tanah orang. Oi. Habis. Ni Habis pokok aku. pokok yang Pokok tanah. pisang aku baru tanam ni bang. Ni Habis. suka-suka dia je ambil ni. Tu orang kata. Aduh. Nasib baik abang beritahu saya tadi. Kata dok habis ni semua saya rasa. Ada lagi ni? Dia ni jenis tak faham bahasa. Ada lagi tu. Tak balik lagi. Jerit sekali. Woi! Dia ni tak faham bahasa betul. Bahasa tu. Jom kita balik.